Hai semua, selamat datang. Pernah tak awak terfikir kenapa ada sesetengah game tu bila kita main rasa macam sedap je kat tangan, tapi ada game lain rasa macam kekok sikit? Hari ni kita akan kupas rahsia di sebalik rasa tu. Awak tahu kan perasaan tu? Mungkin ada dua game, grafik lebih kurang sama, genre pun sama. Tapi satu tu, setiap kali kita tekan butang, kita rasa macam hebat gila. Yang satu lagi pula, rasa macam kosong sikit. Macam mana boleh jadi macam tu? Jawapannya bukan magic. Semua tu sebenarnya dirancang dengan teliti. Ia bukan nasib tapi satu gabungan seni dan sains yang kita panggil estetika permainan. Jom kita bedah siasat apa benda sebenarnya estetika permainan ni. Okey, benda pertama yang kita kena faham, bila kita sebut pasal estetika dalam game, kita bukan cakap pasal grafik je tau. Tak, ia jauh lebih mendalam daripada tu. Estetika ni sebenarnya pasal pengalaman penuh semua deria kita. Dia guna semua benda, visual, bunyi, malah rasa kawalan tu sendiri untuk buat kita rasa emosi tertentu. Jadi, designer tak tanya macam mana nak buat game ni nampak cantik. Dia tanya, macam mana aku nak buat player rasa berkuasa, atau rasa takut, atau rasa kagum. Itulah sebenarnya kuasa estetika. Dalam estetika ni, ada satu perkataan penting, ambient atau suasana. Ambient ni lah yang buat kita rasa macam kita betul-betul ada kat dalam dunia game tu. Perasaan yang kita selalu sebut immersion tu. Dan ambient ni terbina dari 3 benda utama. Pertama, penglihatan, grafik yang kita nampak. Kedua, bunyi, muzik dan sound effect semua. Dan ketiga, sentuhan. Contohnya macam gegaran kat controller kita. Bila tiga-tiga ni bergabung, barulah dunia game tu rasa betul-betul hidup. Okey, sekarang jom kita zoom in sikit pada satu benda yang sangat spesifik. Satu benda yang orang selalu panggil game feel. Inilah rasa game tu dari saat ke saat kita berinteraksi dengannya. Game feel ni senang cerita, ialah pasal rasa sentuhan dan pergerakan bila kita kawal sesuatu atas skrin. Ia gabungan feedback visual, audio dan fizikal yang bagi kita rasa puas bila kita tekan butang. Selalunya, game feel yang mantap ni dibina atas 3 tiang utama. Kawalan real-time yang responsif, ruang simulasi yang logik, dan yang terakhir, sentuhan akhir yang dipanggil polish. Cuba bayangkan game macam Super Mario 64. Itu contoh perfect di mana 3-3 benda ni bergabung dengan cemerlang. Tapi kan, antara 3-3 benda tu, polish ni lah yang selalunya membezakan game yang okey-okey kepada game yang luar biasa. Inilah bahan rahsia dia. Kunci pasal polish ni ialah ia benda-benda ekstra. Kalau buang pun, game tu masih boleh jalan. Watak awak masih boleh melompat. Tapi dengan adanya polish, lompatan yang biasa-biasa tu tiba-tiba rasa best gila. Rasa memuaskan. Contoh polish tu apa? Macam animasi squash and stretch yang buat pergerakan rasa lebih hidup, bunyi gedebuk yang timing dia perfect bila kita hentam sesuatu, atau controller kita bergegar sikit masa watak kita mendarat. Benda-benda kecil macam ni lah yang bagi feel tu. Okey, jom kita zoom out balik. Tadi kita dah tengok game feel saat ke saat kan? Sekarang kita nak tengok macam mana semua tu menyumbang kepada mood atau emosi game tu secara keseluruhan. Mood dalam sesebuah game ni, dia bukan jadi secara kebetulan tau. Ia memang direka dengan sangat teliti. Melalui persekitaran dan style visual, designer cuba bina satu hubungan emosi dengan kita sebagai pemain. Cuba tengok macam mana designer ni jadi macam konduktor orkestra untuk emosi kita. Kalau dia nak kita rasa tegang, dia akan guna lampu malap, letak kabus tebal, pasang muzik yang seram. Tapi kalau dia nak kita rasa seronok meneroka, dia akan guna lampu terang, muzik yang tenang. Setiap satu elemen tu ada tujuan dia. Dan akhir sekali, kita sampai ke prinsip yang mengikat semua benda yang kita dah bincang tadi. Boleh kata, inilah prinsip paling penting sekali, harmoni. Harmoni, atau dalam psikologi dipanggil gestalt, berlaku bila semua benda dalam game tu seiring dan sejalan. Dari visual, bunyi, cara kawal, sampailah ke skrin menu dia, semuanya bekerjasama untuk cipta satu pengalaman yang konsisten. Hasilnya, pengalaman keseluruhan tu rasa lagi hebat daripada gabungan setiap bahagiannya. Salah satu cara paling penting nak capai harmoni ni adalah melalui metafora. Maksudnya, rupa sesebuah game tu sendiri dah bagi kita satu jangkaan awal dalam kepala kita berdasarkan pengalaman hidup kita. Contoh paling senang, bayangkan awak nampak sebuah kereta yang nampak realistik gila dalam satu game. Automatik, otak kita akan menjangkakan kereta tu akan bergerak
dan rasa macam bawa kereta betul kan? Bila visual dan mekanik gameplay ni selari, itulah yang kita panggil harmoni. Jadi, inilah beza dia. Bila ada harmoni, kita sebagai pemain akan rasa shock, rasa betul-betul immersed. Tapi, bila jadi disonansi, di mana visual dia janji lain, tapi gameplay dia rasa lain, masa itulah kita rasa frust, rasa macam kena tipu, dan game tu terus rasa janggal. Jadi, lepas kita dah faham semua konsep ni, apa pentingnya untuk kita sebagai seorang gamer? Kenapa kita kena tahu semua ni? Sebabnya, bila kita faham semua ni, kita bukan lagi sekadar main game. Kita dah jadi macam pengkritik yang celik seni. Kita mula nampak dan hargai semua kerja-kerja halus yang tersembunyi, yang selama ni kita tak perasan, yang buatkan game-game kegemaran kita tu rasa sangat istimewa. Jadi, saya nak tinggalkan awak semua dengan satu soalan atau mungkin satu cabaran. Lain kali awak main game, tak kira game apa pun, cuba perhatikan betul-betul. Cuba cari mana polish dia. Cuba rasa adakah game ni harmoni atau tak. Percayalah, awak akan mula nampak game dengan cara yang sangat-sangat berbeza.